Baru-baru ini, kenyataan kontroversi daripada seorang figura yang dikenali sebagai DMA Islam telah mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pelajar komunikasi, tarian tradisional, teater dan muzik. Dakwaan beliau telah menimbulkan perdebatan serta reaksi hangat di kalangan mahasiswa dan warga akademik. Apa sebenarnya reaksi mereka? Dalam kenyataannya, beliau secara terbuka mempersoalkan kewajaran dan kepentingan kursus-kursus ini yang disifatkan tidak memberi nilai signifikan kepada masyarakat. Kenyataan ini bukan sahaja dianggap menghina bidang seni dan komunikasi, malah telah menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan mahasiswa serta pensyarah yang berkecimpung dalam dunia kreatif dan intelektual ini. Bagi saya sebagai seorang pelajar komunikasi media, apabila mendengar isu ini saya amatlah terkejut sebab saya tak sangka kenyataan begitu boleh keluar secara terbuka. Saya agak terkilan dan kurang senanglah dengan statement yang dilakukan oleh DMA Islam sebab macam kita tahu dia agak dikenali di TikTok. Jadi apabila dia telah membuat statement seperti ini, ia telah memberi persepsi buruk kepada student media communication yang telah berusaha untuk maju dalam diorang punya kos. Kenyataan pempengaruh ini bukan sahaja mengguris hati warga pelajar, malah memberi kesan langsung terhadap imej dan reputasi jurusan komunikasi media, teater, muzik dan tarian tradisional. Bidang-bidang ini seringkali disalahanggap sebagai tidak penting, sedangkan realitinya ia memainkan peranan besar dalam pembangunan masyarakat. Perkara ini pun boleh menjejaskan imej dan reputasi sesebuah institusi ataupun pihak-pihak tertentu sebab setengah orang awam kurang tahu tentang kos-kos yang disebut dalam video tersebut lah. Jadi orang awam yang tak tahu ni boleh jadi pandang rendah pada pelajar-pelajar yang ambil kos muzik, teater dan juga meskom. Kenyataan pempengaruh DMA Islam jelas mencetuskan rasa tidak puas hati, khususnya dalam kalangan pelajar komunikasi media yang melihat dalam bidang ini sebagai nadi kepada pembentukan masyarakat bermaklumat. Apapun persepsi luar, realitinya dunia tanpa komunikasi adalah dunia tanpa suara. Saya Fasihah Adam melaporkan berita ini.